share. Saya selalu dengar orang baca ayat ni, kita tengok ayat ni, dia baca salah. Kadang-kadang baca lahabin, lahab tak boleh lah. Maksudnya kadang-kadang kita baca salah. So apa cara baca yang sebenar dia? Sini saya tunjuk. Daripada perkataan tadi kita pasal ada tanwin. Tanwin sama dengan hukum normatif. Jadi dalam perkataan Quran tadi, tanwin bertemu dengan waw. Jadi sama seperti nun berjumpa dengan waw. Jadi kita jumpakan nun. Ingat, nun yang bertanda mati ataupun tanwin mesti mendatangkan hukum. Nun bertemu dengan waw. Kita cari waw. Mana waw. Okey ni. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw. Kita tengok pada hukum nun sakinah yang bawah sekali, bila dah sebaris, warna dia adalah warna purple, warna ungu. Tengok dekat jari balik, yang warna ungu adalah idgham bi gunnah. Jadi kita kena masukkan bunyi nun tu berserta dengung. Jadi macam perkataan tadi, perkataan ini lahabin watab, masukkan tu ke huruf waw tu, lahabin watab, dan dengungkan dia. Okey, jadi faham? Kalau nak saya review ayat yang lain, cuba komen kat bawah. Apa nama surah, ayat ke berapa?